aku tak berapa makan, perut kosong. Okay, last aku buat long run hari Ahad hari tu, aku punya heart rate agak spike tau. Dia ada turun naik, dan lagi awal 7 kilo tu. Tapi untuk petang ni, aku cuba monitor aku punya heart rate dengan buat mouth training punya approach. Dan aku berlari agak perlahan pada permulaan pace, try perlahan yang seboleh, dan aku cuba ikut range heart rate yang aku kena lari. Dan memang bagus. Sebab petang, aku rasa mungkin sebab banyak faktor lah. Dari segi pemakanan, aku tak berlapar sangat. And then, aku ada cukup minum air. Lepas tu dengan cukup panas badan tu, warm up. Mungkin waktu pagi hari tu aku buat long run, tak cukup lagi aku punya warm up. Itu salah satu faktor jugalah. And then aku tak berapa makan, perut kosong. Tu menjadi salah satu faktor juga. Just, itu adalah first run aku dengan Suunto Run. Tak melambangkan jam ni tak bagus. Yes, teknologi yang paling latest daripada Suunto. Aku yakin selagi mana kita buat cara yang betul, jam ni akan ikut badan kita. So, korang jangan risau. Masih banyak lagi review yang menyusul tentang heart rate ini. Aku akan compare jam Suunto Run dengan satu lagi jam lama aku, Suunto Night Peak Pro, yang agak advance sikit. Kita tengok macam mana dari segi heart rate monitoring. So, stay tune. Kita akan nantikan review yang akan datang. Jumpa lagi next video. Aku Bro Nyam. Bye-bye.